Yang sebahagiannya dah patah. Jadi dah patah ni kita terpaksa tumpang meja sebelah supaya meja tu boleh stable pada tuan-tuan dan puan, dan nak usahakan rehat untuk depa belajar mengaji Al-Quran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan dan puan. Saya di sini nak berkongsi pada tuan-tuan dan puan. Beginilah suasana di musalla penempatan sementara untuk anak-anak yatim asrah menengah yang belajar Al-Quran di sini. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Walaupun kita nampak suasana sini, musola sini bentuk dia macam ni, tapi inilah tempat mereka solat, di sinilah tempat mereka belajar Al-Quran, di sinilah tempat mereka menunaikan solat-solat sunat dan sebagainya. Di sini adalah sebahagian daripada ratusan pelajar yang belajar Al-Quran di sini. Alhamdulillah, syukur sangat tuan-tuan dan puan. Inilah suasana di penempatan sementara ni. Jadi alhamdulillah anak-anak sini akan belajar Al-Quran lah, lebih pada belajar Al-Quran. Jadi kalau tuan-tuan nampak suasana di sini, kami sedang memerlukan kalau sekiranya ada kelapangan rezeki pada tuan-tuan dan puan, dan usahakan rehat untuk mereka belajar mengaji Al-Quran di sini. Tuan-tuan boleh tengok rehat ni sebenarnya dah lama, dah 6 tahun lebih kita gunakan. Jadi ada yang sebahagiannya dah berpatah. Jadi dah patah ni kita terpaksa tumpang meja sebelah supaya meja tu boleh stable terletak macam tu lah. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan. Sebelum ni ada juga kita dah pernah usahakan rehat, tapi rehat-rehat yang kita dapat tu kita lebih buat penumpuan di musalla kami yang baru tu lah, untuk kita buat program bacaan khatam Quran dan sebagainya di musalla kami. Jadi untuk penempatan-penempatan begini, sebenarnya rumah-rumah ni dah lama dah kita tak pernah tukar dengan rehat-rehat yang untuk anak-anak yang sedang belajar mengaji. Jadi kalau boleh tuan-tuan, bukan saja di sini, sebenarnya kita ada 14 buah rumah keseluruhan. Ini salah satu rumah yang menempatkan mereka belajar Quran. Jadi kalau boleh kita nak usahakan bukan setiap orang satu rehat. Jadi banyak ada rehat yang diperlukan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan nampak, yang itu sebenarnya rehat-rehat yang digunakan untuk anak-anak rendah untuk mengaji Iqra, Muqaddam, tapi disebabkan dah tak ada sangat, jadi kami terpaksa gunakan. Boleh terjatuh ketika anak dia tengah mengaji. Biasalah kan, kadang-kadang Quran tu agak berat, jadi yang pegang ni kecil, jadi tak stable lah. Jadi kami nak usahakan, kami dah tengok ada lebih kurang dalam hampir RM30. Itu yang terbaik lah yang setakat ni saya rasa, yang boleh dilipat, dan bila dah habis guna kita boleh lipat dan kita boleh simpan di sana. Betul lah, membeli produk-produk jualan seperti ada rempeyek, keropok, ada kacang-kacang. Hasilnya adalah untuk anak-anak yatim tak asrah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala ganjarkan kepada tuan-tuan dengan yang mulia di sisi Allah SWT, insya-Allah.